Assalamualaikum semua. Hari ni kita orang akan pergi bercamping di Hulu Langat. Setelah sekian lama tak pergi bercamping, last kita pergi camping dekat Ipoh. Hari ni kita orang akan ada tetamu baru. Kalau nak tahu tetamu tu siapa, tengok video ni sampai habis, okey? Bye. A few minutes later. Camping. Hai, inilah tetamunya. Tetamu baru. Kita orang nak pergi mana? Camping. Camping di Hulu Langat. Jom ikut kita orang. Jom. Sekarang oh tak payah kau biar jalan ni sini je macam kucing siapa ni? Dah sampai. Oh, ada ikan ke? Macam mana nak turun? Itu parking. Ini tempat masuk, pintu masuk. Ini tempat campsite juga, tapi ada bengong lah. Ini kemah kita orang. Ini surau. Ini toilet. Toilet R3. Ini ada sinki. Ya. Hari pun nak hujan. Sedap. Tuan tadi. Apa ni? Menjamu selera di tengah hari ni, dah siap masak daripada rumah semua ni. Kan? Ni daripada ibuku. Daripada ibuku, yang ni pagi tadi saya punya masak. Nasi saya dah siap masak. So nantilah malam baru kita nak masak. Baru setting. Makan. Cuba makan. Bismillah. Bawa dating ni datang sesekali. Ni budak ni baru lepas berendam sungai dengan ikan. Ada tak, Dek? Tak ada ikan.
Aim awak lah benda ni. Ha. Hai. Hello. Oh, patutlah boleh baring. Ada pasir ke sini? Ya. Baru tengah cari ikan. Aku main. Dek, buat apa dek? Basuh. Alung ah. Mama. Di situ kami punya tempat kemah. So ada berapa ya? Saya satu. Lepas tu yang ini tak bermalam katanya. Yang ini dah masuk 2 malam malam ni. Tapi saya rasa macam saya recommend lah tempat ni. Tempat sunyi. Macam private pun tempat. Ni diorang ada buat macam buat slide. Budak-budak. Tapi airnya cetek. Tu nampak tak? Suami saya pun melayan budak tu. Kat sana memang cetek gila air. So nampak tak berjalan pun memang air macam ni. Tak. Tunjuk. Untuk budak-budak saya rasa prefer sebab sunyi sangat tempat ni. Tu. Sana tu. Situ. Situ macam dalam sikit. Dia macam ada air terjun kecil lah. Kat situ. Tu tempat kemah saya yang tu. Sana tu. Nampak tak? Sekejap. Sana. Situ. Di situ. Yang itu saya bermalam RM60 satu malam. Lepas tu yang ada berbumbung tu 80. So kita orang pasang lah flying sheet kita. So nampaknya macam baru. Yang dekat sini ada 2 kemah. Kat sana juga ada tandas dengan surau. So memang recommend. Tapi airnya cetek lah. Tak rasa dalam mana. Ni kat kepala ni kenapa? Oh, mencari ikan tapi ikannya tak ada. Kita masak nasi. So menu kita malam ni apa ya? Pakai ikan, bakar ayam. Bakar ikan. Budak tadi. Nanti tak bawa balik. Ni kita akan bakar ayam pula. Lepas tu kita buat cili potong. Malam ini bakar ayam. Bakar ikan sudah settle. So kita bakar ayam pula. Ni tukang masaknya kita malam ni. Hadiah ni. Ni cuaca waktu malam. Berat badan tak boleh dah. Tudung adik kat sini. Basah lah tuala. Kata dia. Tualanya tutup adik ni tudung. Kena bawa hanger dalam kali. Angan menang. Angan menang. Cari baju. Okay, selamat pagi.
Hari ni kita nak buat Maggi goreng dengan cara kodok segera daripada kedai Iko. Dengan telur scramble egg. Pagi ni sebab mana tadi tahu tak kita orang ni kena banjir. Kena banjir nampak ni habis boleh tak lecak ni dah macam kena tsunami dah. Kena sampai duduk-duduk ni. Order instant je. Ni dah. Ini Maggi Maggi segera. Macam tu. Jadilah kan. Kita nak melawat kawasan apa yang ada. Ni rumah yang kita nak register tu. Lepas tu ni parking. Tu dekat dengan kita orang boleh dekat. Tu masuk dalam. Kawasan 57. Bah. Macam tu bawa kemah barang-barang semua. Jadi harga 13,000 macam tu. Oh, 13,000 kalau untuk datang untuk berkemah. Okey lah. Okey lah. Nak balik mandi, nak bakar-bakar, balik hari 13,000 lah. Toilet, surau semua ada kat dalam. Semua ada kat dalam. Selamat datang ke hutan Lipon Sungai Gabai. Naik bukit dah. Ya, suka. Kita orang ni hiking ke arah ke Sungai Rambai. Gabai kot. Sini lagi besar. Awak sungai dia. Yang seksi. Untuk melalui lecak-lecak ni. Ni suasana Sungai Gabai. Sekarang. Sekarang keadaan sekarang. Sungai Gabai. Elok licin. Kenapa pakai slipper licin? Oh, mama ni memang licin. Boleh mandi ke? Much later. Ini kita ada chef baru. Chef Gaimah. Untuk masak kari ayam. Kita menu kita hari ni kari ayam dengan Sayur. rebus bendi. Cukuplah. Tengah hari ni sebelum Ini kita mana- pulang. Ma. Okay, berakhirlah perkemahan kita 2 hari 1 malam. So sekarang ni kita nak pack balik. Tu, nampak tak? Jangan memang kena banjir. So kita dah nak tutup-tutup. Mak pun dah ready nak balik. Kipas semua dah ada. Kita jumpa lagi di next video kita akan datang. Okay, jangan lupa subscribe, follow and share. Bye.